اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di channel ini. Dalam setiap perkongsian, kita sama-sama cuba menambah ilmu dan kefahaman dalam agama, insya-Allah. Hari ini kita akan bincangkan satu lagi isu yang sering menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat, yaitu hukum mewarna rambut. Ramai yang masih keliru tentang perkara ini, jadi mari kita teliti bersama dengan penjelasan yang ringkas dan mudah difahami. Jangan fun untuk tonton sampai habis. Dr. Dina, bolehkah wanita mewarnakan rambut berwarna hitam menggunakan pewarna yang halal? Oh, ini trend sekarang. Warna rambut dark blonde, brown, maroon, hazel, menggunakan pewarna-pewarna moden, sehingga warna jadi pelik rambutnya. Jadi pertama sekali adakah keperluan untuk kita warnakan rambut? Itu satu. Tetapi mungkin ada yang jiwa kita berbeza, hati kita, kehendak kita berbeza. Ada yang nak istiqamah ikut syariat, tapi ya Allah, bab ni aku teringin juga. Ada yang macam tu, nak ikut syariat, Allahu Akbar walillahil ham, rambut warna aku pun teringin juga. Jadi ada yang macam tu, dia tengah-tengah ikut syariat, ada benda yang kita teringin. Ada yang teringin bagai rambut. Tu tengok drama Korea, keling air rambut dia okey juga, aku nak rambut tu okey. Kisah hadis berkaitan mewarnakan rambut ini ada dikaitkan antaranya tentang bapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bapa Abu Bakar bernama Abu Quhafah yang kemudiannya peluk Islam. Abu Quhafah ini pernah Nabi izinkan beliau mewarnakan rambut dan juga janggut yang sudah beruban. Mewarnakan rambut dan juga janggut yang sudah beruban, Nabi izinkan beliau mewarnakan rambut dan janggut yang sudah beruban dengan warna selain daripada hitam. Dengan warna yang selain daripada hitam. Sebab bagi orang tua sudah beruban, dia lumak warna hitam, seolah-olah ada unsur tipu daya. Tipu daya macam mana? Dah tua beruban, nak bagi nampak macam muda, hitam rambut, ada unsur tipu daya, itu dilarang. Sebab itu antara trend zaman dahulu ialah menggunakan inai, menginaikan rambut, menginaikan janggut. Boleh. Sekaligus dari hadis seumpama itu datanglah hukum. Jadi mewarnakan rambut dengan warna yang selain daripada hitam diharuskan, dengan syarat. Antara syarat yang penting ialah, pertama sekali ialah menggunakan bahan-bahan yang bukan bercampur najis. Bercampur najis haram. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan di samping tidak bercampur najis, menggunakan bahan-bahan yang tidak menghalang air sampai kepada badannya. Jadi jika menghalang air, nak mandi wajib pun air tak sampai, merosakkan ibadah. Jadi haram jika menggunakan pewarna yang melekat pada rambut dan kulit, malah menghalang air dari sampai dan mengganggu ibadah. Haram jika menghalang air. Dan yang ketiganya ialah jika dia wanita. Jika dia wanita, dia mewarnakan rambut dan rambutnya itu tidak ditutup, terdedah kepada umum, jika tak diwarnakan pun dah berdosa dah. Ini diwarnakan pula ada unsur tarikan tambahan, berdosa, memang jelas berdosa. Jadi kena ambil kira bab tu. Jadi untuk wanita memang dihukumkan haram, terutama jika hendak didedahkan pada umum. Haram. Kecuali ada pengecualian untuk wanita, ialah untuk kelihatan cantik di hadapan suami. Boleh. Untuk kelihatan cantik di hadapan suami. Maaf cakap, kadang-kala suami pun kadang-kala ialah pergi tempat kerja industri besar, jumpa wanita-wanita Korea. Maaf cakap, bertemu
adik Pak Jubong ke bertemu wanita-wanita Korea yang rambutnya dye the hair, rambutnya diwarnai, tengok bini aku rambut buatlah muka semacam, balik link boleh warna sikit kat rambut. Jadi isteri pun rasa arahan suami, tak apalah, diwarnakan dengan warna-warna yang sesuai dengan syarat-syarat tadi, diambil kira, dan untuk suami saja, bukan untuk upload kat Facebook, hoi, bukan begitu, pergi kat jalan, you see, bukan begitu, tapi untuk suami dia tahu rambutnya begitu. Jadi harus dengan syarat-syarat tadi diambil kira. Dan jika dia muda, rambut dia memanglah orang kata warna dia hitam, jadi boleh nak dihitamkan lagi. Jika tak begitu hitam, nak dihitamkan lagi sebab dia muda, okey, tak apa. Sebab ini bukan ada unsur tipu daya, dia berkaitan dengan hubungan suami isteri yang dah sah berkahwin pun. Itu ada pengecualian. Cuma berhati-hati supaya guna benda-benda yang betul, yang sahih, tak bernajis, niat kita betul. InsyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Apakah hukum mewarna dye selain daripada inai rambut bagi laki-laki sah ke solat? Dengar baik-baik. Bila kita sebut mewarnakan rambut yang dibolehkan, jangan kita nampak inai je. Faham lagi? Begitu juga bila kita kata perempuan boleh mewarnakan kuku merah, jangan kita nampak inai je. Okey. Pertama, dye rambut, makna mewarnakan rambut. Bukan inai saja. Semua jenis usaha mewarnakan rambut dibenarkan. Melainkan dua syarat kita kena jaga. Yang pertama, hendaklah dye atau pewarna itu tidak menebat rambut. Maksudnya dia tidak menjadi manik min usulil mak, kata ulama, ilal adwi fil ghusli. Ketika kita nak mandi, nak basuh kerana mengangkat hadas, janganlah maknanya dia berjirim, dia menutup rambut, jadi tak sah mandi hadas kita. Faham lagi? Jadi sama ada dia inai made in Mekah ataupun dye dalam kotak made in America, Britain, Belgium, tak ada peduli. Jadi yang jenis tidak menebat di rambut, bila kita dye, lepas tu kita bilah, betul tak? Bila kita bilah, dia gugur habis. Hak bertokar zat tu dia tanggal, tinggal rambut saja dengan warna, hukumnya sah. Tapi kalau walaupun buatan Pakistan ke, buatan Madinah sekalipun, lepas kita bilah, dia tepek atas rambut, menunjukkan ada jirim yang menutup rambut. Jadi air mandian tidak kena pada batang rambut, tidak sah mandi. Cuma kita nak rayak, nak khabar, cara nak kenal sah tak gini. Kalau dye yang halal, yang sah, lepas kita bilah, kita ambil jari gini, buat ngepit, kepit di rambut, tarik gini. Kalau yang sah, bila kita tarik, dia licin rambut. Kalau yang tak sah, kita tarik sakut-sakut tangan, dia getah. Faham lagi? Menunjukkan ada jirim menutup batang rambut. Faham tak? Itu cara dia. Yang kedua, syaratnya janganlah dengan warna hitam. Kerana jumhur ulama mengatakan orang yang berubah haram warnakan rambut dengan warna hitam, melainkan ketika darurah. Tapi ada dua orang ulama dipanggil pandangan yang kaul yang dhaif, pendapat yang lemah, yang tidak masyhur, membolehkan warna hitam ma'al karahah, serta makruh saja, hukumnya tidak haram. Okey. Jadi munafik taklid mana-mana silakan. Masalah fatwa mesti dengan pendapat yang muktamad. Kita orang awam nak taklid tak apa, asalkan ia itu daripada fuqaha. Faham? Bukan dari netizen. Apa hukum warna rambut? Ni dah tanya dah ni. Depa kata warna hitam je tak boleh. Asalnya warna rambut dibolehkan. Nabi SAW bila tengok dalam hadis Abu Quhafah datang, Nabi suruh ghayyaru, Nabi suruh ubah rambut-rambut yang putih. Cuma Nabi suruh
elakkan hitam seperti yang dia kata ini ialah kerana di atas berapa sebahagian ulama melihat ilahnya. Dia tak mau ada penipuan. Tapi kalau orang tu masih tak ada tipu apa. Penipuan ni zaman dulu. Zaman tak ada pasport, zaman tak ada IC. Dan orang nak berurusan apa? Nak pergi kahwin dengan duk tengok. Aku ingat umur dia 40. Rupanya 70. Pasal pi warna rambut lah apa kan. Dia tak mau macam tu. Ada penipuan. Itu pun sebahagian kata makruh saja. Tapi zaman sekarang, benda tu susah nak berlaku. Kalau nak kahwin, kena tengok IC. Betul tak? Kan? Tengok IC. Oh, rupanya dah 70. Tak apa. Kalau dia mau 70 pun tak apa. Mati cepat sikit, harta dah. Mungkin lah. Melawak. Okey. Tapi dalam keadaan lain, kalau boleh ada orang tu warna rambut dia, dia tak ada masalah. Dia warnakan dengan warna warna inai dan seumpamanya orang buat. Boleh. Bahkan sebahagian ulama-ulama hadis dahulu menjadikan itu ciri sebagai salah satu ciri yang bagus. Kerana ia adalah sunnah. Iaitu Nabi suruh isbau. Nabi suruh orang mengubah mewarnakan rambut ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, dia menyebut bahawasanya keadaan ini hendak dah dilihat. Nabi kata khaliful Yahud. Beza kamu dengan Yahudi. Yahudi tak mewarnakan rambut, kamu warnakan rambut. Tapi Yahudi sekarang pun mewarnakan rambut. Yahudi zaman dulu tak warnakan rambut. Kalau mewarnakan rambut itu tidak menjadi masalah pada masyarakat kita, kita boleh warnakan rambut. Kita warnakan macam perang sikit ke, hitam sikit ke. Janganlah bubuh biru. Nanti dia suruh tutup tiup belon tengah jalan dah. Contohnya, tak nama. Tapi kalau masyarakat itu dia tengok bubuh warna rambut ni pelik. Dia ni dulu macam elok. Apa, pergi makan apa ni. Pergi bubuh. Jadi syuhrah. Jadi benda pelik. Jadi benda ganjil. Agama tak mau benda ganjil tu. Walaupun ada hadis suruh warnakan rambut, tapi ada hadis larang kita jadi pelik pada orang. Pelik tu tak boleh. Kalau culture kita, budaya kita tak dapat terima hal itu, maka kita tak perlu warnakan rambut. Tapi kalau budaya kita terima, macam sebahagian orang masyarakat dia, semua saya tengok diinaikan. Bukan mesti dengan ambil inai. Apa saja pewarna pun boleh. Ya. Tapi ada orang yang boleh warnakan. Isteri dia boleh warnakan. Suami dia kata, I duk tengok aku hitam je. Jadi blonde girl pula. Contohlah kan. Jadi, rambut dia jadi blonde sikit. Ataupun jadi, boleh tak? Boleh. Kerana itu untuk suami dia. Bahkan itu digalakkan. Kerana itu mengukuhkan hubungan suami isteri. Jadi dia tengok, suami dia tengok, tak payah kahwin baru lah. Dia tengok, dah dapat orang baru. Pasal rambut baru. Tapi muka lama juga lah. Tapi maksudnya, boleh. Terutama isteri. Kalau suami suruh warna apa pun, pakai je. Boleh. Sebagai orang dia kata takut semayang tak sah, tak timbul. Selagi mana rambut, kalau melainkan dia warnakan rambut, setiap rambut tu berbalutlah pewarna tu sampai boleh nak jentik, tak kena dah rambut dia. Tak ada. Perwarna ni hanya menjadikan rambut tu berwarna. Dia tetap menjadi air sampai pada rambut. So kalau suami suruh isteri warna rambut, boleh ya. Jadi balik pada Masjid Awi tu, pergi singgah kat farmasi mana-mana, ambil warna tu, balik ke rumah, kata lepas kuliah, mufti suruh warna rambut supaya air rasa lain sikit, dia tengok you. Boleh ya. Apa hukum warna ke rambut lelaki dan perempuan? Lelaki apa hukum warna rambut? Satu kali ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah, masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, maka rambut dia sudah putih, maka Rasulullah kata, ghayyiru haza, wajanni bisawa, ubah rambut Abu Quhafah daripada putih, tapi jangan guna warna hitam. Maka sunat bagi lelaki, warna ke rambut merah bagi ulama, orang alim, warna kuning bagi orang awam. Itu budaya orang Arab.
Nah, merah dan kuning. Kita kalau buat mana merah, mana kuning, seloklah jawapan dia. Maka bergantung kepada budaya jugalah. Ada setempat juga. Nah, maka warna rambut ni bagi perempuan pula apa hukum dia? Begitu juga perempuan lagu tu lah. Tapi selepas daripada berkahwin. Perempuan yang belum berkahwin tak boleh warnakan rambut. Kerana apa? Tidak ada tujuan dia nak warnakan rambut. Kerana warnakan rambut ini adalah perhiasan. Maka dia nak beriah lagu mana? Dia tidak bernikah lagi. Maka tidak takut-takut ada unsur penipuan tu. Takut rambut dia putih, tiba-tiba buat warna hitam, nak suruh nampak dia muda. Maka tak boleh. Jadi tafsirlah, kalau orang nikah dah, tak apalah. Misalnya dia nikah dah, rambut dia warna putih, tok lelaki dia kata suruh warna kelabu asap, boleh. Warna hijau ikutlah. Yang penting, janganlah benda-benda tu ada unsur najis ke apa dia, hukumnya boleh, tak ada masalah. Apa. Soalan yang pertama, hadis itu kebanyakannya, tak cerita ubah cahaya gini ni, tidak sahih. Kalau ada pun boleh pakai sikit pun maksud dia kita kena faham lah. Bukan semata-mata maknanya jadi ubah tu cahaya tu lah. Kemana maksudnya kan? Nah. Cahaya iman kau. Orang kafir pun ubah juga kan? Jadi dia tak ada kena-guna dengan iman ni. Jadi cahaya lah ke mana? Sebab itulah benda-benda ni kalau hadis tu tidak terang kan dia kabur gitulah. Susah kita tak faham. Jadi cahaya lah ke mana? Kalau kita kata hadis-hadis ni sahih sekalipun, kalau kata andaikan dah tidak gitu kan, kalau kata dia bercanggah dengan hadis-hadis Pak Nabi suruh berkhidab yang ditinggalkan oleh orang kita, oleh umat dia bila ni ramai orang tak amat, sebab dia rasa tak ada kena-mengena benda ni dunia. Boleh warna rambut dengan warna hitam. Ini soalan dia ni. Jadi dalam hadis banyak sekali. Bukan hak Nabi suruh saja. Dia sendiri buat. Sahabat-sahabat dia tu memanglah ramai lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua berkhidab. Kita panggil berkhidab. Berkhidab tu pakai dai lah. Dai rambut. Dia pakai. Jadi hal ni salah satu, saya tengok salah satu sunnah yang ditinggalkan. Saya pakai. Apa muda kan? Tua dah. Tak apa. Cuma di sini setengah-setengah orang tempat kita dia keliru. Dia kata tak boleh pakai ni ridha ni hak merah tu. Hak merah tu. Mana ina saja tu lah, ina saja. Bukan hitam, tak boleh hitam dia kata haram. Memang ada pun pendapat orang kata haram tu mana ada, betul ada, tapi hak mana lebih kuat, tu kita kena tengok. Hak biasa je disebut dalam hadis-hadis, dia sebut bubuh hina, bubuh kat dia panggil satu lagi bahan. Dan ada lagi dalam setengah-setengah hadis dia sebut bahan-bahan yang lain. Apa tujuan bahan-bahan tu? Dan dipakai oleh sahabat-sahabat. Dalam kitab-kitab disebut bila capur-capur gini dia jadi hitam. Ataupun dia jadi kehitaman. Jadi macam-macam dia perikat tu. Kalau bubuh indah saja dia jadi merah lah. Memang ada pun riwayat yang sebut gitu, yang Nabi macam larang lah. Tetapi kita kena, sebab tu kita kena faham hadis ni, kena faham biar jelas, biar molek. Orang Arab dulu dia putih-putih. Sahabat-sahabat Nabi ramai daripada kota putih. Bila putih, orang putih lah ni kita tengok rambut dia tidak merah. Setengah-setengah tu putih rambut dia dah. Bukan dah muda pun benda. Bukan ubah pasal rambut dia putih. Nak kan? Rambut orang tidak suka. Jadi bila begitu, Nabi SAW suruh pakai khidab tu, antara maksud dia nak suruh orang kafir nampak orang Islam ni muda-muda, gagah, hebat. Walaupun sudah tua. Jadi bila nak perang dia takut. Muda-muda. Itu tujuan dia. Jadi kalau rambut Arab setengah-setengah tu lah. Kalau lain-lain ada hak hitam ada juga kan. Jadi kalau dia dye merah, orang kata memang rambut asal dia lah tu. Muda lagi. Tapi kalau kita hak hitam ni, rambut kita asalnya hitam, kita dye merah, orang tahu ni pun. Orang tahu ni pun sebenarnya tua dah. Aku tak takut, itu dia. Aku tak gerung gambar pun ni tua dah sebenarnya.
Kau mendedah ke hakikat kita. Sedangkan Nabi nak suruh susu. Sembunyikan hakikat tu. Nak suruh dia gerung, dia takut. Dia tak sabarlah maksud tu kan. Jadi maksud dia kata gini, bergantung kepada keadaan rambut, warna rambut tu. Kalau rambut tu hitam, pakailah hak hitam. Baru nak pakai hak merah. Lepas tu ada hak larai-larai pakai ni, setengah-setengah tu dia begini. Setengah-setengah tu pasal misalnya hamba. Jadi tuan dia tu dia dai rambut hamba dia, dia suruh hamba dia tu dai rambut. Nak suruh nampak muda, bila muda jadi mahal. Orang kata gagah lagi, kuat lagi, sebenarnya tu bodoh. Jadi dia nipu. Itu nipu tu lah kan. Jadi ini berkait dengan hamba, tak ada kena mengena dengan orang berdeka sebab dia nak jual dia je. Nak tipu sebab dia, tak ada kena mengena. Tu. Jadi dai rambut tu banyak maksud dia. Selain daripada nak mengelirukan orang kafir, nak menakutkan, menggerungkan orang kafir, nak suruh nampak segok. Nabi SAW memang dia jaga benar rambut dia. Dia setara rambut dia tu kan. Sahabat Anas kata beberapa helai je rambut ubat dia. Belah-belah tak sampai 20. Setara tu pun dia dai. Lagu mana kalau kita semutih kepala ni, putih tidak nak dai. Cuba tengok setengah-setengah orang tu kulit dia terik. Terik. Cuma rambut je masalah je. Kalau rambut tu hitam tu, jangan nampak mudah lah dia. Dia pun jadi gagah je dah letih. Tengok kau dalam cermin, tengok diri sendiri masa. Letih lemah. Tak lama lah aku ni. Ni jadi lagu tu. Jadi ini semua ni untuk menguatkan jiwa kita sendiri. Hikmat banyak. Kalau bini tengok bila ubat tu. Dia berlepas. Jadi dai rambut ni, khidab ni bukan untuk lelaki saja. Perempuan pun dia lah juga. Dalam Muwatta Imam Malik, Aisyah tengok orang berubah. Dia hambak gigi. Untuk nampak. Sudah lah. Okay. Sabar-sabar amalan dia. Tapi kita lupa. Kita kata ni dunia. Nak nipu dah. Kita tak ingat ni sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi boleh pahala. Kalau dia tak sabar buat ke dia, bukan dalam keadaan peras sokong. Bukan dalam keadaan peras sokong. Jadi ini menunjukkan benda ni ada asasnya. Kita tak buat tu cerita lain. Kita tak faham. Padahal nak boleh pahala ni tak payah. Tidak nanti maya sunnah. Tidak nanti maya sunnah. Tidak diterima, tak boleh cium bau surga. Ini tuan-tuan yang dah pencen, sila ambil perhatian. Orang yang dai rambutnya dengan warna hitam, nyeceluk rambut bubuh kiwi kasut ke benda tak tahu, hitam semua lepas pencen, kau hitam pula. Jangan ngitamkan rambut, tak boleh. Warna lain tak ada masalah, hitam saja tak dibenarkan. Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawadi ka hawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Nanti nak kiamat engkau akan jumpa orang yang cat rambut dia, sebut cat kiwi, mereka dai rambutnya dengan warna hitam, dan mereka tak akan dapat cium bau syurga. Ulama bahas habis, kalau selain hitam boleh tak? Baik, berdasarkan matan hadis, Nabi hanya larang warnakan rambut dengan warna hitam saja. Jadi kalau warna lain dibenarkan. Atas dasar ada satu riwayat semasa Fathu Makkah, kata Jabir bin Abdullah, utiya bi Abi Quhafah yaum fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaghamati bayadha. Kata sahabat Abu Quhafah, masa hari Fathu Makkah, dia join dengan rombongan Nabi 10,000 orang. Tapi masa itu rambut dengan janggutnya putih macam pokok saramah. Kan ada orang hak jenis uban, jenis putih semua tu ya. Putih semua. Maka Nabi kata, ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Nabi pesan pada dia tu, tukar warna rambut dia. Jangan putih begitu, tukar pada apa saja selain daripada hitam, kata Nabi. Maknanya boleh hinai. Kata para ulama, khususnya kalau tuan-tuan yang kerja dengan pasukan keselamatan, makruh kalau putih semua rambut. Kenapa? Putih ataupun uban ini simbol tua. Orang tua, orang tak takut. Bayangkan polis terapi, uban banyak. Buat roadblock, sengih dia budak ya. Tua dah ni.
Padahal dia memang keturunan uban. Sebab itu orang macam tu sunat dia orangkan pula. Boboh hinai sikit dekat uban-uban. Dari jauh nampak macam api. Zuh. Mak rempit nampak tu takut, gerul. Bo pula kat janggut. Boleh tak ada janggut pula ya? Bo pula kat misai. Gerun tengok. Askar pun sama. Bayangkan awak dalam peperangan, lawan dengan musuh rambut putih, kutuk dia musuh je. Teruk lalu negara engkau ni, orang penceh pun jadi askar lagi. Padahal dia memang pesen budak rambut beruban. Jadi untuk orang yang pasukan keselamatan sunat oren sikit. Untuk gerun, baik tu orang Pakistan jual kapek tu, dia bubuh inai supaya orang gerun. Kenapa gerun? Awak ambil kapek, duit tak bayar. Macam mana nak nuntut hutang? Bagi gerun sikit lah. Pakai pula celok sikit. Dia datang. Mak mana? Mama mana? Lari orang. Takut tengok dia penampilan itu. Asalkan jangan hitam. Biru boleh? Boleh kalau teramak. Tak ada masalah. Musim-musim merdeka, semangat jalur gemilang. Merah, kuning, biru, bintang bulan. Buatlah kalau teramak. Kalau teramak buat, tapi tak teramak lah kita. Yang penting asal jangan hitam. Cuma sekarang masalah orang buat produk inai hitam. Inai tapi hitam. Macam mana nak memberi hukum? Ini bukan label Imam Saw menjawab. Mufti lah label menjawab. Sebab memerlukan pada fatwa. Apa hukum mewarnakan rambut bagi lelaki dan wanita selain dari warna hitam dan selain dari menggunakan inai, walaupun dengan niat untuk membahagiakan pasangan? Sini dalam hadis Nabi SAW melihat Abu Quhafah. Abu Quhafah ni ayah kepada Abu Bakar. Dia masuk Islam lewat setelah pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Nabi tengok dia, janggut dengan rambut dia putih beruban. Nabi kata kat dia, warnakan rambut, warnakan janggut, tetapi jauhi warna hitam. Wajannibus sawad, jauhi warna hitam. Maka hadis ini telah menjadi perbahasan di kalangan para fuqaha, orang-orang fiqh. Apakah hukum mewarna rambut dengan berwarna hitam? Sebahagian fuqaha mengatakan hitam tu haram. Nak warna rambut boleh, tapi jangan warna hitam, haram, sebab Nabi larang. Ada yang kata, oh bukan haram, makruh saja. Haram ni bila ada unsur menipu. Macam mana menipu? Macam tadilah, rambut dia dah beruban, janggut dah beruban. Kalau dia colour warna hitam, lepas tu dia masuk meminang seorang perempuan, perempuan tengok gambar dia, muda lagi rupanya, maka terima. Seminggu lepas kahwin tengok beruban penuh, menyesal aku kahwin dengan orang tua ni. Ada yang kata begitu. Saya memilih pandangan, kalau dia tua, dia kena elakkan berwarna hitam. Tetapi kalau dia kena penyakit waktu dia muda, kan ada kadang-kadang orang muda ni dia beruban cepat, pada waktu tu dia boleh untuk mewarnakan dengan warna hitam. Itu pilihan pendapat yang saya pilih. Okey, itu pertama. Yang kedua, warna rambut selain daripada inai. Sebab bila kata selain warna hitam, kena inai lah. Zaman Nabi, dia orang guna inai dan katam. Dua-dua jenis tumbuhan. Warna keperang-perangan. Kalau guna dye boleh Ustaz? Guna dye ni boleh. Warna rambut ni boleh. Untuk lelaki boleh, untuk perempuan boleh. Bukan hanya untuk uban saja, untuk semua benda boleh. Pakai dye boleh, dengan syarat dye itu tak menghalang wudu, bukan daripada bahan najis, bukan juga memudaratkan kita. So sekarang ni kalau dekat Malaysia dia ada cok halal Yakim. Yakim dah beri cok halal, yang tu boleh pakai. Dia kalau dia ada apa, dia sifat dia macam inai, maksudnya dia masuk dalam rambut dan dia mewarnakan rambut tu, mengubah warna rambut tu boleh. Tapi kalau dia ada fizikal, yang tu tak boleh, sebab dia menghalang air untuk kena air untuk mandi wajib dan berwuduk. Tapi wuduk ni dia kata wuduk okey, sebab wuduk
Mazhab Syafi'i dia kata wuduk ni kalau rambut ada halangan, kepala pun boleh, kulit kepala. Tapi untuk orang perempuan macam mana nak mandi wajib kalau dia pakai benda tu dan tahan lama kan? Susah nak mandi wajib. Sebab mandi wajib kena ratakan air keseluruhan. Maka pada waktu tu tak boleh lah kalau dia menghalang air wuduk ataupun air mandi wajib. Tapi hukum asalnya warna rambut ni boleh. Cuma saya nak sebut juga satu benda yang tuan-tuan kena faham. Ilmu agama ni dia bukan hanya halal dan haram. Dia ada juga yang berkaitan dengan adab. Dia ada juga yang berkaitan dengan adab dan maruah. Dalam ilmu hadis dibincangkan benda ni. Iaitu menjaga maruah, hifzul muru'ah, menjaga maruah. Sesuatu benda dalam Islam kadang-kadang boleh. Tapi kalau kita buat atas kapasiti kita sebagai individu yang ada kedudukan dalam masyarakat, bila kita buat, menyebabkan maruah kita jatuh, kita dilarang untuk buat. Saya bagi contoh. Saya bagi tahu tadi, warna rambut boleh kan? Jadi esok nak kuliah, ni petang ni nak kuliah, saya terus color rambut warna hijau, sebelah biru. Datang bagi kuliah, janggut merah. Tuan-tuan rasa apa bila tengok saya macam tu? Tuan-tuan tak tengok saya. Sekali tuan-tuan tengok saya. Lepas tu tuan-tuan pergi tengok dekat Haji Basit. Ni siapa pula yang dijemput ni? Betul? Yang tu dia berkaitan dengan maruah. Boleh, tapi jangan sampai mencemarkan maruah. Oleh kerana zaman ini, zaman orang warna rambut ni, dia ada fashion tertentu. Jangan ikut kalau dia menjadi syiar kepada orang jahat. Elakkan daripada maruah kita tercemar. Tapi untuk perempuan, tak apalah dia pakai tudung kan. Perempuan ni dia tutup aurat. Bila suami dia kata, saya tengok awak ni, rambut dah hitam daripada kawal kahwin, pergi tukar warna hijau. Dia kena pergi tukar warna hijau untuk membahagiakan pasangan dia. So bila suami tengok rambut hijau, best. Inilah yang saya maksudkan. Kan? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada orang bertanya, apakah hukum mengenakan peluntur ataupun kita panggil bleach untuk rambut, dan apakah kesan terhadap solat kita? Baik, hukum memakai ataupun mengenakan pewarna rambut, mewarnakan rambut ini berbeza untuk kita gabungkan dengan hukum solat. Dia hukum berbeza. Kita mulakan dengan hukum mewarnakan rambut ataupun menggunakan bleach peluntur. Baik, kalau ia tidak menghalang air daripada kena ke rambut, maka dia dibenarkan. Sahabat Nabi Abu Quhafah, bapa Abu Bakar, apabila jumpa Nabi SAW, Nabi kata, kenapa engkau ghayyiru, Nabi kata ghayyiru bisyai'in, Nabi kata tukarlah warna rambut kamu dengan warna yang lain, melainkan warna hitam, sebab dia dah tua. Jadi Nabi kata boleh gunakan pewarna yang lain, jadi boleh pakai inai yang kita kenali pada zaman dahulu. Pada zaman hari ini ada produk-produk mewarnakan rambut yang dibenarkan kerana air boleh sampai ke rambut tersebut. Jadi sama dengan hukum menggunakan bleach ataupun peluntur, selagi mana air boleh sampai ke rambut tersebut, maka hukumnya sah solat si pemakai. Cumanya dalam bab hukum mewarnakan rambut dengan menggunakan bleach dan sebagainya, dilihat kepada beberapa sebab. Kalau lelaki dan perempuan berbeza. Perempuan dia kena tengok adakah dia pakai itu tunjuk ke orang ataupun untuk suami dia sahaja. Kalau untuk suami saja dia benarkan, kalau dia tak tutup aurat tak dibenarkan. Kemudian kalau untuk lelaki pula, dia pakai itu, tengok juga dia ikut siapa, niatnya bagaimana. Kata para ulama, kalau niatnya untuk mengikut budaya yang tidak baik, orang-orang yang tidak soleh, maka tidak dibenarkan. Tetapi dia memakai untuk berhias, maka dibenarkan. Jadi orang yang memakai bleach, maka dibenarkan ataupun sah solatnya, dan tidak menjadi kesalahan, asalkan dia tidak mengikut ataupun meniru budaya-budaya yang tidak baik, maka hukumnya tidak boleh. Selagi kalau tidak ada nak pakai warna merah yang kita faham orang pun tak rasa apa, dalam masyarakat uruf kita itu satu warna yang biasa dan niatnya baik, maka dibenarkan. Hukum mewarna rambut dalam Islam bergantung kepada warna dan niat. Haram jika warna hitam, kecuali bagi wanita untuk suami. Sunat harus untuk warna selain hitam, seperti perang atau merah untuk menutup uban, mengikut sunnah yang berbeza dari Yahudi Nasrani, tetapi menjadi haram jika meniru orang fasik atau bukan Islam, tidak halal, atau menghalang air wuduk mandi wajib. Syaratnya, pewarna mesti halal.
Telap air untuk wuduk, tidak memudaratkan, dan bukan untuk tujuan membazir atau tasyabbuh, menyerupai. Panduan hukum. Warna hitam untuk uban. Haram bagi lelaki dan perempuan mewarna rambut uban dengan warna hitam, kecuali wanita dibenarkan untuk mewarna rambut dengan warna hitam, selain uban atau untuk menutup uban. Jika untuk tujuan kecantikan bagi suaminya, bukan untuk pamer di khalayak umum, warna selain hitam, coklat, perang, merah, dan lili. Sunnatin harus ulama mazhab. Syafi'i menggalakkan mewarna uban dengan warna selain hitam, seperti perang, kuning dan merah, untuk berbeza daripada Yahudi dan Nasrani. Harus, mubah. Mewarna rambut dengan warna selain hitam adalah harus, selagi tidak bertujuan meniru orang fasik atau orang bukan Islam. Syarat penting pewarna. Halal dan suci. Pewarna mesti bebas bahan haram, seperti alkohol dan najis. Telap air, permeable. Penting agar air wuduk dan mandi wajib dapat sampai ke kulit kepala. Jika tidak sah solat dan mandi menjadi tidak sah. Tidak memudaratkan. Pewarna tidak boleh mengandungi bahan kimia yang memudaratkan kesehatan kulit atau rambut, alergi, cancer, dal. Niat dan tujuan. Tidak berniat mengubah ciptaan Allah secara berlebihan, tidak meniru orang fasik, dan tidak membazir. Kesimpulan. Gunakan inai sebagai pilihan terbaik karena ia sunnah dan telap air. Noja menggunakan pewarna sintetik, pastikan ia halal, telap air, tidak memudaratkan, dan berwarna selain hitam, kecuali untuk suami, serta tidak menyerupai gaya bukan Islam. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga penjelasan ini memberi manfaat, menambah ilmu, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sebarang pandangan atau soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita sama-sama bincangkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe, supaya lebih ramai sahabat kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Akhir kata, wallahu alam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.